tuan-puan terpilih tunaikan haji tahun 1445 Hijrah. Wih, biar betul pakai SMS yang dia hantar dalam kepala masa tu ingat scammer mana lah pula nak scam tengah-tengah malam ni. Assalamualaikum, semoga Allah memudahkan urusan kita hari ini dan hari-hari esok, dan selamat datang ke laman kakiku dalam menyusuri perjalanan haji, dan sekiranya ia memberi manfaat dan membawa inspirasi kepada sahabat-sahabat semua, jangan lupa subscribe dan share. Jom kita. Malam tadi, lebih kurang dalam pukul 11, ada satu SMS masuk. Kita pun tengok lah. Siap ada link lagi tu. Kita pun duduk sat. Cek dia. Cubalah cek kes jari kan. Mana tahu kok betul. Masuk 3 jari. Memang betul tawaran haji tuan-puan terpilih tunai haji pada tahun 1445 Hijrah. Dia masa tu tak tahu nak kata apa. Dia jadi keluh. Dia seronok. Confirm lah seronok kan. Panggil haji, Allah, seumur hidup ni, sekali seumur hidup untuk kita ni kan. Betul-betul terus masa tu dia kena download dulu surat tawaran. Dia ada satu klik, kita pun download surat tawaran. Bila dah download surat tawaran tu, nak kena hantar dah balik. Tu hard copy. So kita isilah, kena isi apa banyaklah particular yang kena isi kat situ. Tu satu nak kena hantar balik hard copy tu kan. Satu lagi online pun kena jawab balik, kena maklum balas balik yang kita terima tawaran haji ni. Kita pun tak apalah, dah macam tu kita pun tekanlah dekat atas jari tu kan, nak terima tawaran. Tapi tak boleh nak tekan. Dia ada satu kotak, tapi kotak tu blur. You tekan pun tak ada apa. Kita tekan punya, tekan. Tak larat nak tekan. Tekan. Tak ada respon apa pun. Ish, macam mana lepas ni? Suruh kita terima tawaran haji dalam online kan. Kita tekan tak boleh. Ui, masa tu jadi blur. Kita sendiri naik blur lah. Macam mana ni? 2 hari lepas tu duduk fikir macam mana ni, terus terima tapi tak boleh tekan. So dia memang terfikir balik, why not cuba masuk laman rasmi tabung haji, website rasmi tabung haji lah. Kita pun masuk kat situ rupanya nak terima tawaran melalui online, kena pergi website tabung haji. Allah, tu nak kata jadi mangkak suruh. Jadi mangkak semua lah. 2 hari hidup mangkak tu. Tapi alhamdulillah lah, semua dah settle. So saya nak beritahu dekat sahabat-sahabat semua, kata kalau dah dapat tawaran melalui SMS tu, kita pilih jari. Bila nak terima tawaran online tu, masuk terus ke website rasmi tabung haji. Masuk website dah, terima tawaran kat situ, buat semua kerja kat situ. Alhamdulillah. So kepada yang orang panggil merayu, jangan jemu merayu, insya-Allah dapatlah panggilan haji. Allah akan jemput kita. Macam saya kan, saya dah buat rayuan
tabung haji dan melalui, saya minta pula melalui pengelola jemaah haji dah 4 kali. Ni tahun yang keempat baru dapat jemputan. Macam itulah nak abang bagi. InsyaAllah ada rezeki Allah panggil. Ini semua kerja Allah. Ini screenshot daripada SMS dan TH jari. Macam inilah bentuk dah. Ini surat tawaran tabung haji. Saya terus print ya. Orang cakap awal tak kalut lah. Sebab bukan apa, lepas dah isi semua ni, saya nak kena lari pergi tabung haji pula. Pergi ambil buku rekod perawatan untuk jemaah haji. Tu yang kelang kabut sikit tu. Dia memang masa ataupun tempoh tu dia pendek lah. Tuan dah tabung haji bagi tawaran tu memang pendek. Kita kena buat cepat lah sebab dia ada tarikh tutup lah. Saya ni pula jenis lama tak pegang pen. Lengah jugalah tangan menulis. Tak saya boleh kurang ni. So sekarang on the way ke tabung haji Movenpick nak hantar surat penerimaan tawaran dalam pukul 2.45. Kat KLIA ni baru solat Jumaat. Saya solat tadi dekat Bandar Baru Nilai. Dah 4 tahun merayu, tahun 2024 ni barulah dapat jawapan. Alhamdulillah. So inilah komplek tabung haji Movenpick Sepang. Tahun 2018 first operation penghantaran jemaah daripada komplek ni. Masa tu sahabat saya memang the first batch lah yang PIG melalui komplek ni. Mayah sungguh tahun tu. Pertama kali guna komplek ni, satu rombongan kami main hantar oleh PIG tu. Nanti bila start saja penerbangan haji, semua kawasan ni akan di-barricade. Ni semua ni laluan jemaah. Jemaah akan masuk kat dalam dewan ni untuk check in lagi dan akan diberi taklimat. Ni dah kira sebagai dewan berlepas. Lepas tu bah akan bawa jemaah terus ke waiting hall di KLIA. Kawasan ni pula jemaah sampai sebelum masuk tempat tadi sini lah berhimpun adik-beradik apa semua sini. Sini lagi meriah kali ni, penuh orang kali ni. Itulah suasana bila musim haji tiba nanti.
kesihatan habis stok. Balik lengah kangkung. Kita cuba pula next week. Macam pisang goreng panas. Okey sahabat semua, sampai sini je video kali ini. Dan sekiranya ia memberi manfaat, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Dan juga ribuan terima kasih sebab luangkan masa menonton video ni. And see you next video. Kita tengok macam mana kisah buku rekod rawatan pula.